Assalamualaikum, selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita kembali ke dalam dunia YouTube kita. Okey. Setelah sekian lama, daripada tahun 2023 kot saya stop YouTube, buat video dalam YouTube. So hari ni kita kembali, fresh new start. So hari ni kita ada sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha NVX aka Aerox. So yang ni spek 65 jack 4, headblock dah dibuat, ditukar kepada LC punya. Jadi mesin diubah suai oleh Osman Kitty mesin. Jadi isu yang digunakan adalah isu Red Leo. So kita punya video kali ni dalam YouTube kita tak buat macam dulu, ada muzik-muzik bagai. Jadi kita buat little bit short video sikit, pendek sikit bandingkan yang sebelum ni. Jadi harap korang enjoy. Jadi saya nak, tu owner ada kat situ, kita tanya owner dulu. Kita dah interview owner sikit. Mainlah sini Niko. Mainlah, jangan malu-malu. Kalau kat sana ada muzik kuat sangat, nanti kena copyright. Kita okey. Menangkan kita dah off muzik, kita boleh datang dekat dengan dia. Jadi Kenapa tu? daripada dulu mula-mula kita buat video member bujang ni, sekarang dah tak bujang. Jadi apa harapan ni motor ni? Itu berapa HP? Itu 30 ya? 30 eh? 30 kan itu problem sikit. Paling tinggi berapa itu? Itu paling tinggi 34. Wow. 34. 34. 65 jet 4.5. 0.65 Mesin besar kot. Mungkin lah. Betul lah kawan check okey. Jadi bisi besar, ground elektrik putus. Elektrik trip. Jadi ni harapan? Apa 35 pun okey lah. Oh, dia minta lebih. Dia minta lebih. Dia cukup. Dia minta lebih guys. Selalu minta lebih tak dapat ni. Tengok dulu. Jadi kita tengok lagi macam mana. Sekejap lagi kita run. So macam biasa saya cakap, video dalam run kat dalam kita akan buat sedikit pendek. Jadi tak macam dululah. Okay, so stay with me, stay here guys. Tengok Pomin dia pandai dia lari tadi. Dia lari hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Saya tak biasalah ada query. Dah lama kita tak buat video dia. Dah lama. Itu dia baru dapat je lah. Buat apa pula kali ni? Bawa. Ni betul ni, betul Tak lagi. tahu, saya datang lepak je ni. Tak lah. Dia dah lama dah lama tak masuk kamera kan dia, jadi taklah, hilang lah dia punya kejantanan. Okay guys, jom.
Alhamdulillah. Settle sudah. Okey lah. Betul. Jadi macam mana? Kita cerita sikit. Macam mana? Kita cuba turunkan dia punya peak power. Tak nak tinggi-tinggi. Tapi dia masih lagi tinggi. Tapi boleh lah. Ya. Okey lah. Biarpun ada turun sikit lah. Ha? Biarpun ada turun sikit lah. Terus sikit lah. Kalau tak boleh claim nasi Arab. Ni pun boleh claim ke? Boleh. Sebelum ni 29. Tengok peak power skuter main kat sebelah. Gila apa? Pegang jap. Okay. So. Tengok Okay. Horsepower dia hari ni adalah 33.81 horsepower. So yang first dulu Nico tengah happy-happy tu 34.14. Lepas tu dia jadi kurang happy balik, jadi 29. Jadi hari ni 33.81 ni kalau tengok balik dia punya power dia pun menarik. Tok dia cantik. Jadi ikut mana pun dia still boleh claim nasi Arab lagi lah. Wah. Okay. Apa pun mantap. Jadi terbaik untuk hari ini. Jadi terima kasih kerana menonton kita hari ini. Jadi apa-apa hal, terima kasih juga lagi kepada semua yang masih support channel Hanif Comeback. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Okay, terima kasih sekali. Assalamualaikum.